Assalamualaikum dan apa khabar semua? Hari ini kita unboxing action camera terbaru daripada DJI, iaitu Osmo Action 5 Pro. Nak tahu apa bezanya dengan Action 4? Jom kita buka sama-sama. Okay guys, seperti biasa packaging DJI memang solid lah, memang solid dan nampak premium lah, high end kan, dan disalut dengan plastik yang macam ni. Jom kita buka plastik ni dulu. Okay. Di sini kita dapat gambaran lah rupa bentuk kamera baru tu, which is exactly the same dengan model yang sebelum ni, iaitu Action 4. Tapi ada beberapa enhancement ataupun penambahbaikan daripada model yang sebelum ni. Di sini dia tunjukkan kegunaan. Kita boleh gunakan seperti biasa di dalam air ataupun aktiviti lasak, pergi ke outdoor, camping dan lain-lain. Dan juga dia punya keupayaan untuk recording low light punya recording waktu malam agak lebih hebat daripada yang sebelum ni. Seperti mana yang anda dapat lihat, ini adalah Adventure Combo, di mana dia ada beri kita beberapa aksesoris tambahan lah, seperti extension rod, 3 bateri dan juga bateri case yang kita boleh gunakan untuk charge ketiga-tiga bateri itu. Dan daripada itu kita juga ada dapat beberapa aksesoris tambahan yang kita akan tengok di dalam nanti. Mari kita buka. So dia punya stiker dia macam ni lah, sama macam Apple, dan opening dia di sini. Okey, seperti biasa kita ada dua kotak di dalam. Satu adalah untuk Action 5 Pro dan satu adalah aksesoris yang diberi bersama dengan Adventure Combo. Dan di dalam ni kita juga dapat dia punya extension rod yang sama macam Action 4, di mana extension rod ni boleh kita extendkan sepanjang 1.5 meter panjang. Jadi dia boleh pergi jauh lah kalau kita nak gunakan sebagai selfie stick dan juga lain-lain. Dan dia juga boleh digunakan underwater, di dalam aktiviti air dan juga di dalam laut sebenarnya. Tapi dia advise kita supaya kita cuci lah betul-betul sebelum kita simpan, sebab mungkin akan ada garam kan, salt sediment yang boleh merosakkan selfie stick ni lah kalau kita tak jaga dia dengan betul. Okay, sekarang kita tengok dia punya kamera lah, first look of the camera. Okay, sama lah, packaging dia agak sama dengan sini kita ada apa, dry punya tu kan, untuk kering. Dan sini kita ada dia punya cage, dia bagi kita cage bersama dengan Adventure Combo ni, cage daripada DJI. Dan juga screw dan mounting lah. Okay, so ini case dia sama macam yang lepas exactly, di mana kita boleh terus gunakan case ni. Nanti kita akan tengok di sini kita dapat mounting punya bracket lah. Okay, this one kita ada quick release punya magnetic mount daripada DJI, di mana ia diperbuat daripada plastik, tapi yang high quality punya plastik. Dan di sini adalah curve mount, curve mount, di mana kita boleh mountkan dia di atas dashboard ataupun di atas helmet kalau kita nak buat aktiviti lasak nanti lah. Di sini kita dapat screw. Ada 2 skru yang dia bagi untuk kita lekatkan mounting ni macam ni kan. Kita masukkan skru kat situ lah, kita boleh guna pakai dan ready to use. Dia punya dia kan, dia ada curve yang kita boleh letakkan permukaan yang curve dan kita boleh lekatkan kamera kita di situ nanti.
Sekarang kita tengok kameranya pula. Okay, size je exactly the same dengan Action 4 sebenarnya. Action 4 punya size exactly the same, diameter semua sama. Okay, dan di sini dia ada tulislah Action 5 Pro. Kenapa dia panggil Pro? Sebab dia ada beberapa specs baru, features baru yang lain daripada generasi yang sebelum ni. Okay, one thing to take note guys adalah dia punya texture. Dia punya texture dia tu agak kesat dan kasar berbanding dengan Action 4 yang sebelum ni. Jadi jika anda ada cage yang third party kan, yang daripada Action 4 yang lepas, anda mungkin mengalami masalah nak masukkan Action 5 ni ke dalam Action 4 punya cage, sebab dia punya texture ni agak kasar dan dia akan jadi ketat tau, jadi ketat. Tapi kalau kita tengok kan, dia punya dimension dia is exactly the same sebenarnya. Dimension dia sama, cuma dia punya texture je. Jadi memandangkan DJI punya cage ni agak fleksibel macam ni, so kita boleh masukkan tanpa ada masalah lah. Kita boleh slide in, masuk macam biasa, dan kita boleh tutupkan dia dan ready to go. Dia punya, itulah dia punya kamera kat sini kan. Okey, kemudian kita ada magnetic mount tadi yang kita boleh lekatkan clip, dan dia akan attach accordingly. Kena ada bunyi clip tu kan, baru dia selamat. Okey, dan nak buka dia kita boleh tekan balik lah seperti biasa. Dia punya clip yang kat bawah ni. Okey, sekarang kita tengok pula dia punya accessories lah. Accessories apa yang dia bagi bersama dengan kamera ni. Di sini kita ada USB-C to USB-C kan, yang kita boleh gunakan untuk download image ataupun charge the battery the kamera nanti. Kemudian kita dapat lagi satu magnetic punya mount tadi kan, tapi yang ini agak panjang sedikit daripada yang lagi satu tadi. So dalam adventure combo ni guys, kita dapat dua, di mana satu pendek dan satu panjang. So ikut kesesuaian kita lah. Kedua-duanya original daripada DJI, tapi diperbuat daripada plastik. So ramai rakan-rakan yang suka beli third party yang buat pada aluminium yang lebih solid, tapi bagi saya yang plastik ni pun dah okey dah, sebab dia agak lasak dan solid lah. So you can choose whether you want it taller, boleh guna yang panjang ni, ataupun you want it the normal one lah, the smaller one kan. Dari segi dimension dia sama, cuma ketinggian dia saja yang berbeza. Dan seperti yang saya tunjuk tadi, dia bagi dua skru lah untuk kita gunakan terus nanti. Apa lagi yang kita dapat di dalam accessory box ni adalah okay, ini bateri dia, bateri casing, di mana kita ada 3 bateri kat dalam ni. Okay, sini ada lambang DJI, very nice. Kita ada 3 bateri kat dalam ni, dan anda boleh lihat lah dia punya bateri punya power. Kalau orange tu maksud dia kita ada medium lah power yang kita kena charge kan. Kalau merah maksudnya dah habis digunakan. Dan satu perbezaan bateri untuk Action 5 Pro ni adalah dia high capacity guys, 1950 punya milliamp hours berbanding dengan 1770 yang daripada Action 4 yang lepas. Jadi DJI kata bateri ni kita boleh gunakan, satu bateri ni boleh merakam video selama 4 jam kalau kita gunakan 1080p punya resolution, dan dalam keadaan-keadaan yang tertentu kita boleh gunakan selama 3 hingga 4 jam lah. Very high capacity. Yang menariknya bateri ni guys, kita boleh guna pakai juga untuk previous generation. Kalau kita ada DJI Action 4 ataupun Action 3, kita masih boleh gunakan bateri ni. Dan di situ seperti biasa anda ada slot untuk simpan 2 micro SD card. Ada 2 slot yang kita boleh masukkan ke situ untuk kita bawa bersama dengan kita lah. Kalau tak silap saya, untuk DJI Action 4 dia tak ada lambang DJI ni. Yang ini dia ada lambang tu, so memang cantik lah. Dan USB-C dekat sini yang kita boleh gunakan untuk charge. Dan apabila bateri ni sudah di charge, kita boleh gunakan USB-C ni untuk sebagai power bank.
Pack ni kita boleh gunakan sebagai power bank untuk chargekan kita punya phone ataupun lain-lain gadget yang menggunakan USB Type-C macam ni. Sekali imbas memang sama, betul-betul sama dengan DJI Osmo Action 4. Saiz dia, ketinggian, lebar, semua sama. Cuma macam saya cakap tadi lah, tekstur dia tu agak kasar sikit. Jadi kalau kita ada cage yang lepas-lepas tu, nak masukkan ke dalam cage tu agak ketat. Okey, di sini saya ada satu third party punya cage daripada jenama yang baru saya jumpa. Saya tak pasti sebutan dia macam mana. Magins kan, mungkin daripada China, di mana dia punya produk dia agak murah guys. Kalau anda nak something yang affordable tapi good quality, sebab dia dibuat daripada aluminium dan design dia pun not bad. Nanti kita tengok apa perbezaan dia. Cuma jenama dia masih lagi baru, tapi taklah baru juga. Kalau kita tengok jenama Magins ni, dia ada buat untuk GoPro dan untuk lain-lain produk juga sebelum ni. Tapi mungkin dia tak sehebat dan terkenal macam PGY Tech, macam Telesin ataupun macam Ulanzi kan. Semua tu mahal. Perbezaan harga dia macam Ulanzi, kalau kita nak beli cage ni harga dia 160, 170 kan. Sama macam Telesin ataupun PGY Tech. Tapi kalau jenama baru ni Magins, dia hanya RM75 lebih kurang macam tu. So it's very nice. Okay, kenapa saya recommendkan third party case yang macam ni? Sebab kalau kita gunakan case yang plastik case, yang pertama sekali plastik kan, tapi still okay lah. Dia boleh dia boleh protect kita punya kamera. Tapi masalah dia apabila bateri habis, macam sini kita boleh bukakan untuk nak charge ataupun nak download video semua kat sini kan. Tapi kalau bateri habis, kita tak ada cara lain kecuali kita terpaksa buka dia semula untuk tukar bateri. Bagi saya ini satu yang design yang agak tak praktikal lah. Tak praktikal, nampak tak? Kita nak buka dia untuk kita nak tukar bateri kat sini. And then kita nak masukkan balik. Jadi apabila selalu buka masuk tu, kita takut calar dan tak berapa cantik lah design tu. So kalau kita guna pakai yang ini, tengok guys, kita boleh buka di sini kan, dan kita masukkan kamera ke situ dan kita tutup. Dia lock kan, memang cantik. Semua di design khas, nampak kita punya quick select button ada kat sini. Kita punya USB-C tadi pun ada kat sini kalau kita nak guna pakai kan. Kemudian kat sini yang lain, yang beza dia di mana kita boleh buka di sini. Tapi kamera ni tak akan terkeluar guys, sebab dia dah design macam tu. Kita boleh tukar bateri terus tanpa buka dia punya cage. Bateri kita boleh masukkan kat sini dan kita boleh teruskan kita punya penggambaran kan, seperti biasa. So it's very convenient lah, dan dia pun tak berat sangat. Sebelum ni saya ada guna Ulanzi, anda boleh tengok video yang saya tunjuk kat sini, aksesoris yang saya dah beli sebelum ni. Tapi Ulanzi dia agak berat. Untuk kita nak guna pakai recording semua memang best lah, kita rasa kamera tu lebih solid. Tapi kalau kita nak attach dekat kita punya helmet ataupun tripod ataupun selfie stick kan, dia agak berat. Jadi yang ni agak ringan tau. Dia punya berat dia pun lebih kurang hanya 51 gram berbanding dengan Ulanzi cage yang sama, dia berat dia lebih kurang, tak silap saya 90 gram, lebih kurang hampir 2 kali ganda. Tapi dia memang lasak kan, dan cantik. Di sini pun ada horseshoe mount yang kita boleh letakkan untuk kita nak letakkan dia punya flash ke, ada additional accessories. Dan kita boleh mounting dia seperti biasa. Kita boleh mounting dia kat sini. Okay kan, dan kalau perlu kita juga boleh mounting dia directly menggunakan secara ni lah, untuk kita punya vertical punya video kan, pun macam ni pun boleh. Jadi agak menarik lah kalau anda nak consider. Saya akan sediakan link dalam ruangan description untuk anda check it out nanti kan. Yang ini adalah Mantis Sport Z daripada PGY Tech. Agak menarik dan memang very useful guys. Saya akan masukkan link juga dalam ni nanti. Di sini dia ada hook yang anda boleh cakupkan dia nanti ke mana-mana yang anda nak guna untuk shooting. Dan anda boleh guna pakai dia berbagai cara lah. Anda boleh buka dia macam tu kan. It's very nice and very convenient lah to use.
and very compact. Apabila anda tutup, dia memang solid. Dia punya tu kan PGY tag punya ni. Okay guys, soalan yang sering ditanya adalah apa perbezaan Osmo Action 5 ni berbanding dengan Osmo Action 4. Okay, dia punya dimension macam kita cakap tadi semua sama, exactly the same, cuma dia punya texture agak kasar sedikit. Dari segi berat dia, dia agak sedikit berat lah, 1 gram saja berat, 146 gram berbanding dengan 145 gram Osmo Action 4. Dan sensor dia adalah lebih hebat daripada Osmo Action 4, di mana saiz yang sama 1 per 1.3 inch punya CMOS sensor, tapi dia adalah 40 megapiksel sensor berbanding dengan 10 megapiksel sensor daripada Osmo Action 4. Field of view sama 155, dan dia boleh dibawa untuk menyelam seadanya tanpa apa-apa casing sedalam 20 meter berbanding dengan Osmo Action 4 yang 18 meter. Battery life dia macam kita cakap tadi lebih hebat daripada Osmo Action 4. Dia boleh bertahan sehingga 4 jam. Kalau kita buat recording 1080p 24 frame per second punya video selama 4 jam lah. Okey, kemudian dia punya screen dia lebih besar. Skrin depan pun lebih besar, 1.46 inch berbanding dengan 1.4 daripada model yang sebelum ni. Skrin belakang pun jauh lebih besar, iaitu 2.5 inch berbanding dengan 2.25 inch daripada model Osmo Action 4. Okey, lagi satu yang menarik sangat guys adalah dia ada internal memory sebanyak 47 GB. Berbanding dengan Osmo Action 4 hanya boleh menggunakan SD card sahaja. Dia pun boleh masuk SD card kan, sehingga 1 terabyte tak silap saya, tapi nasihat saya tak perlulah SD card yang besar sangat. 128 ataupun 256 pun dah cantik dah. Tapi dia ada dia punya internal memory. Kalaulah kita bawa dia untuk recording, terlupa nak bawa card, kita masih boleh guna pakai dia 47 GB. Mana anda boleh buat rakaman 4K video selama 1 jam lebih kurang, 1 jam lebih. Kan? Dia pun sama boleh guna pakai dengan DJI Mic 2 ataupun Mic Mini tanpa menggunakan receiver, direct punya communication lah, which is good. Okay guys, itu sajalah kita punya video untuk kali ini. Thank you for watching, dan kalau ada permintaan saya akan buatkan video untuk review dan tutorial cara penggunaan action camera ni dengan cara yang mudah dan berkesan ya. Okay, thank you very much for watching. I see you in our next video. Bye.